Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Negeri Malaides baru-baru ini kembali menggaungkan perjuangan tentang Melayu berdaulat, dengan konsep ketuhanan Melayu. Dan sebelumnya, ada pakar pengamat negeri Malaides yang membandingkan sistem ketatanegaraannya dengan Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada yang namanya sistem ketuhanan, untuk salah satu kaum atau bangsa tertentu. Kita kena faham, kalau dari segi negara lain pun, mereka tak ada ketuhanan Melayu. Mereka macam Indonesia, dia tak ada ketuhanan Melayu. Dia tak ada ketuhanan Indonesia. Awal tahun aku sembang ni Prof Chin daripada USM. Okey, dia kata kenapa usahawan Melayu ni tak boleh naik macam Cina. Dia kata Chinese ni, mereka memang memang nak kaya lah. Dan dia percaya kaya tu boleh bawa ke mati. Melayu ni dia lebih pada akhirat. Which is bukan dia kata salah. Tak salah, dia tak kata salah. Tapi dia buat research kenapa usahawan, dia compare lah Chinese, kenapa Chinese ni 30% je dalam Malaysia, tapi kenapa ekonomi dia 80% dia berpegang. Melayu ni sebab dia terlampau comfortable, dan bila dah ada kaya, okay, dia pakai wakaf lepas tu anak dia terumbang ambil. Aku nak kata dia sebab aku tahu ketuhanan Melayu tu, aku tak boleh kata, tapi itu yang buatkan comfort zone. Kita terlampau comfort, kita mengharapkan kerajaan bagi subsidi semua, kita mengharapkan bila ada bisnes jatuh, oh ekonomi kan. Masa awal tahun aku struggle sikit kan, aku tak nak salahkan ekonomi. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan. Ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu, mereka kadang-kadang, pemimpin mereka itu kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman. Itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal Statut Rom ini, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ada ketuhanan Melayu. Bukan saya kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya, ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. Lalu ada juga warga negeri Malaides yang mulai mempertanyakan tentang konsep ketuhanan Melayu, yang menyarankan agar sistem ketuhanan Melayu harus diberhentikan, karena melihat fakta yang terjadi di dalam kehidupan kaum Melayu di negaranya, sama sekali tak ada pengaruhnya, walaupun memiliki keistimewaan Melayu. Kalau tidak, kita tak boleh teruskan majlis kita, tuan-tuan. Baik, hari ini pimpinan negara juga sanggup bersila. Kalau kita bangun, kita akan lihat 1,5 juta berkumpul di sini. Takbir! Takbir! Bagi saya, keburukan ICRD ni ialah dapat menghapuskan kedudukan orang Melayu. Jadi dia kan negara orang Melayu. Jadi orang Melayu nak dapat kedudukan yang teratas. Tapi kenapa mereka nak menyamaratakan orang Melayu, orang Cina dan India? Setakat itu. Perjuangan ketuhanan Melayu harus diberhentikan kerana ia sama sekali tidak berkesan. Melayu masih miskin, masih terkebelakang dalam banyak aspek. Bahkan sampai ke hari ini juga, Melayu masih takut negara ini jatuh ke tangan kaum lain. Perasan taknya ahli politik Melayu yang memperjuangkan ketuhanan Melayu ini sejak dulu hingga sekarang? Mereka hidup senang-lenang. Mereka terus berkuasa dan harta kekayaan mereka bertambah. Sebaliknya, orang-orang Melayu kebanyakan dalam situasi yang sama. Pada hakikatnya, ketuhanan Melayu ini hanyalah senjata ahli politik Melayu elit untuk terus berkuasa. Kita kena bawa perjuangan baru, iaitu perjuangan kelas bawahan lawan kelas atasan. Kelas bawahan ni, ianya terdiri dalam kalangan orang-orang Melayu, Cina, India, pribumi lainnya yang miskin, lawan kelas atasan yang juga terdiri dalam kalangan orang Melayu, Cina, India,
pribumi lainnya, kalau semua orang miskin Melayu, Cina, India, pribumi lainnya bersatu padu dan berjuang bersama, kita akan jadi lebih kuat, suara kita lebih lantang. Ini tidak. Sudahlah, semua kaum pun ada ramai yang masih miskin. Itu pun masih nak bergaduh tentang bab ketuanan. Sampai bila-bila pun kita akan macam ni saja. Dan ahli politik ini akan terus berkuasa dan kaya raya. Anda nak ke perkara ni berterusan? Namun ketika Perdana Menteri Negeri Malaides Anwar Ibrahim berbicara tentang konsep ketuanan Melayu di luar negeri, ada warganya yang merasa tak wajar karena membicarakan terkait dengan martabat bangsa. Assalamualaikum rakyat Malaysia. Hari ini MZ nak bawa hangpa tengok satu video ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia di negara luar. Jom kita tengok dulu satu video apakah ucapan Perdana Menteri kita. Atau kalau di Malaysia kadang-kadang lebih kuat suara ketuanan Melayunya, lebih cepat lesap wangnya. Okey, baik, itu adalah ucapan daripada Perdana Menteri kita yang ke-10, di mana Perdana Menteri kita yang 10 berucap di pentas luar negara, ya, bukan pentas dalam Malaysia. Di mana Perdana Menteri ini saya rasa tak sepatutnya beliau buat ucapan macam tu. Sebab apa? Kita nampak dia timbulkan persepsi bukan sekadar untuk rakyat Malaysia, malah dia bawa ke luar negara. Inikah Perdana Menteri? Saya rasa tak sepatutnya lah Perdana Menteri kita tentang isu macam ni dibawa ke luar negara. Itas luar negara ni tentang keburukan negara kita. Apa pandangan rakyat Indonesia dekat sana? Apa pandangan rakyat dalam dunia ni pandang Malaysia ni? Lekeh sangat ke Malaysia ni? Itu yang saya rasa paling tak kena, paling keji lah untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk menerima. Di Indonesia, waktu sekarang yang kat Malaysia ni sibuk sedang berpolitik, Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita, guys. Aku yakin Indonesia akan gunakan platform ni dengan cara terbaik untuk mendapatkan investasi daripada negara-negara besar dunia ini, untuk melihat apa-apa jenis peluang yang terdapat di Indonesia. Tetapi kita di Malaysia, waktu Indonesia sedang sibuk tentang berbicara tentang masa depan mereka, ekonomi mereka, kita di Malaysia masih segar lagi fitnah menfitnah, kafir mengkafir, nak masukkan satu golongan ni ke dalam neraka hanya kerana perbezaan pandangan politik yang memang dibenarkan oleh perlembagaan kita. Di zaman Rasulullah, guys, dulu Rasulullah ni pandai kepala macam manalah Arab Quraisy yang kafir ini, yang hidupnya dalam keadaan jahiliyah untuk menerima agama Islam. Hari ini di Malaysia majoriti orangnya orang Islam, orang Melayu Islam. Tapi kita pula sibuk nak mengkafirkan sahabat-sahabat se-Islam kita ni. Di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan, guys, fikirkan. Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 01266221666. Malay Islamic NGO to hold Daulat Melayu rally on Mei 24. Saya tak tahu apa mau cakap lah. Ini NGO ni ada sedikit wiring problem lah. Dulu dia ada cakap dia mau ada itu halal punya logo, dia mau ada 3-4 color. Sekarang dia mau buat apa? Rally Daulat Melayu. Adakah rakyat Melayu di Malaysia, bumi Malaysia ni merempat ke? You orang sekarang actually you orang Melayu saya tengok you orang ada problem tau. You orang bergaduh antara you orang. Hari-hari you orang bergaduh antara you orang punya Melayu punya parti saya ingat sudah dekat 10 parti. Masalah you orang yang tak bersatu, tapi setiap kali bila ada berlaku apa-apa kejadian you salahkan India dengan China. And sekarang you mau buat Daulat Melayu punya rally. Macamlah orang Melayu merempat di tengah jalan. Sorry lah saya mau cakap ini hal. Semua benefit orang Melayu sudah dapat.
yang banyak orang India dan Cina tak dapat. Kerana itu sudah dipersetujui semasa merdeka. Kita pun tak persoal. Asalkan kita boleh cari makan, kita boleh hidup aman damai di Malaysia. Tapi saya pelik dengan ini polis, dengan ini kerajaan. Biarkan ini macamnya rally semua. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? You buat rally Daulat Melayu lah. Apa tujuan you? Siapa yang sekarang yang menyusahkan you ke, atau make your life so miserable ke? Orang Melayu sekarang susah merempat di tengah jalan ke? Siapa yang buat semua itu? Perdana Menteri Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, SPRM-nya bos Melayu, majority KSU di semua kementerian Melayu, majority menteri pun Melayu, ahli parlimen majority pun Melayu. Tapi you masih mau buat ini Daulat Melayu. Pelik lah. Macam-macam sudah berlaku. Melayu sekarang di Malaysia sudah naik ke satu tahap tau. Tahap yang begitu baik, maju, berpendidikan tinggi. Tapi ini wiring problemnya NGO. Saya pun tak tahu apa mau cakap lah. Saya minta lah PDRM tolong kasih stop ini semua lah. Orang luar negara tengok ini semua, dia orang ketawa dengan kita tau. Tak tahulah, saya pun tak faham lah. What is this Persatuan Pengguna Islamnya problem ni? Saya pun tak faham. Jika warga Malaides membandingkan ketatanegaraan Indonesia dengan negeri Malaides, itu sungguh sangat keliru. Karena Indonesia tidak menerapkan aturan atau kebijakan yang memberikan hak istimewa yang khusus pada salah satu suku bangsa tertentu. Yang Indonesia terapkan adalah prinsip kesetaraan yang dijamin dalam hukum dan konstitusi, dengan hak dan kewajiban yang sama. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika lah yang Indonesia terapkan, untuk menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa, di negara Indonesia. Melalui kesadaran akan keberagaman dan perbedaan, sebagai anugerah yang harus dihargai, merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, patriotik, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.